Petang hari ni kita ke waterpark lah, bawa budak-budak. Kita start datang pukul 2 lebih. Sebab Mami lambat masak. Mami kau besarkan tidur. Lepas tu Mami dah masak, diorang dah lintang pukang apa semua, makan, solat, baru datang. Sebab dia janji kawannya around 2 kan kat sini. So kita datang lah sampai tempat ni tutup pukul 5 lagi. Baru kita balik. Mami dengan Wan aja yang ada dekat sini. Dekat bawah pokok ayah. Ini namanya pokok ayah. Pokok yang ayah panjat. Kita kena duduk jauh sikit daripada grup belah sana tu. Sebab kita bentang tika ni je. Sekali member datang bawa kapet, kalah kita. Kita tak boleh duduk dekat-dekat. Terasa betul dia punya darjat tu. Kat Forest City ni dia dah ada banana boat, ATV. KTV tu lain kan? Sekejap. Sini tempat dia. Kat Marine ni dah ada banana boat, ATV itu orang besi no. Banana boat kat sana baru lepas dia jatuh. Tadi jatuhkan orang. Tapi Mami tak percaya lah. Mami tak percaya dia punya macam mana dia punya servis. Sebab dia orang kan baru kat sini. Sangat-sangat baru. So untuk lepaskan anak-anak tu bermain benda yang berkaitan dengan air ni dekat kawasan yang sebelah sana ada signboard ada buaya tu, memang tidak laku. Janganlah kau menangis dekat dalam kolam aja. Kau bermain, kau berpusing, kau belantak kau. Iya. Tapi memang tidaklah aku membenarkan kau bermain kat sana. Mami nampak tak ada orang lemas tu? Bukan lemas, dia main banana boat. Kau pandai-pandai ya. Kau ingat aku bangga-bangga? Terbalik. Kan aku hujung pada dia. Taklah. Memanglah dia campak kat situ. Mami pun tadi tengok dengan Wan. Wan nampak dia jatuh. Wan nampak dia jatuhkan banana boat. Si Barik tak nak. Si Barik tak nak tengok. Iya tu. Boleh naik? No. Sebab servis diorang baru. Baru je kat sini. Mami tak tahu diorang ni boleh ke selamatkan orang kalau apa-apa jadi. Mami menolak. Mami sumpah. Mami memang tak percaya. Kau pergi lah naik sana. Ambil! Ambil. Kenapa Bak Malik lepas kat sana? Ayah kena mata kolam. Barik. Jangan. Nanti sekarang kau dah habis mandi kan? Kau pergi tanya dekat tempat pelampung ke? Kau depan bola saya tak? Janganlah. Kau letak kat situ habis basah awak kau. Barik abang bilang mandi. Malik boleh kat sana. Boleh go. Barik main slide Adik. dia nak ikut. Oh, sana tak ada. Okey, jalan. Sambung main pasir. Balik. Hampir orang tu ambil plastik kau tau. Orang yang kutip sampah tu. Kau tengok kakak abang dia sibuk ke kolam sana. Tapi adik dia heboh kan main pasir. Ambil bola ni. Kan? Nak kena pump. Naik semua orang naik sana. Bola basket ni dah dibeli tapi kena pump sendiri. Lepas tu si baby dia hilangkan jarumnya. Baru jalan. Dia menunggu air tu air tong tu besar mandi. Sumpah? Dah. Mana Nampak lagi dia ada lagi. Yelah dia tunggu air tong tu. Maknya mengikut je lah anak tu. Itulah anak 2 orang perempuan agak. Tidak tahu takut. Sebab mak kawan si Lana tu ada juga kat sini. Mak dia kerja KL tapi bapak dia kerja Singapura. So cuti memang dia dengan Elana akan bertemu kat sini. Kau tengok nenek kau sekarang. Pagi tadi makan Siapa? berjodoh-jodoh. Sekarang ni dia cuci mata ni. Dia tengah melilau mencari jodoh-jodoh. Tapi tak jumpa. Tak ada lelaki-lelaki single kat sini. Kecuali ada dukung-dukung aja. Jadi bawanya semua orang tu Pantat kau.
Gagak ni. Gagak ni makan makanan. Dia tahu kalau dia biar tepi-tepi. Budak-budak ni kalau bawa makanan, dia orang semua hilang. Tak ada menjaga barang. Oh,